Imam Ghazali membimbing kita dan mengajar kepada kita cara macam mana kita nak atur masa kita, cara macam mana kita nak letakkan perkara yang terbaik, yang paling tinggi faedahnya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaiknya dengan mengisikan ilmu nafi' selepas naik cahaya matahari, iaitu bila naik itu orang panggil bila naik matahari yang membawa maksud masuk pada waktu syuruk sehinggalah sebelum gelincir matahari, itu kita nak isi apa sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang nakkan Allah, yang nak dia peluang dia dekat atas dunia ni nak dinaikkan derajat Allah Subhanahu wa taala dan nak jatuh kasih Allah pada dia. Maka ketika itu, dan dia tidak hanya sekadar nak selamat saja, tapi dia nak fauzu bid darajat, dia nak berjaya dengan derajat-derajat yang tinggi agar besok di hari kiamat dia itu dapat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dia pada salihin dan cinta dia pada auliya Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama dia nak melihat Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang yang sentiasa otaknya hanya kerap memikirkan Allah. Maka disebutkan para ulama kita, antaranya Imam Ahmad Ad-Dardir dalam syarah kitabnya Kharidah Al-Bahiyah, maka kekerapan melihat Allah, nikmat yang paling besar daripada segala nikmat yang tak boleh dibanding dengan nikmat syurga itu. Melihat Allah itu kekerapannya dilihat berapa kerap kita itu, fikiran kita, diri kita, amal kita yang kita buat untuk Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kekerapan otak kita memikirkan Allah daripada start kita bangun tidur sampailah kita tidur lagi. Maka muhasabah diri kita, maka kita duduk dalam golongan yang mana?